tutup suih lampu tu dekat luar je. Lepas tu dia masa tu dia pulah pulak macam cocok pulak kat lift itu. Aku motor pulak luar kedai tu. Lepas tu duduk situ bentar, relax, naik kereta terus balik sampai rumah. Atas kereta tu Masya Allah Tuhan dia tahu. Aku duduk gini ngaji gapo atas kereta, air kursi menuju sampai rumah. Apa tu pergi hospital terus? Takut tak sapa. Jauh lagi daripada rumah ni. Sampai rumah, aku parking kereta, aku kereta berapa. Buka pintu, memang rumah aku sebelum balik semua tak kunci lah. Tutup, buka. Aku terus baring je turun tamu tu. Aku ngereh. Aduh gitu. Mak aku bangun, adik aku bangun. Buat apa ni? Dia pun buka lampu. Dia tengok aku pucat macam mayat dia. Pucat lesi aku, tangan aku serbai, kaki aku serbai, tak serga apa. Sakit perut. Dia pun ni urut cuma kat gapo. Dek tengah urut tu, aku tepik pun tahu. Tepik. Aku memang tepik. Sakit. Aku kayak gitu. Mak aku je jenis tak boleh juga kan. Dia pun tepik juga. Dia gapo ni mari ni. Dia kacau anak aku ni. Ya. Mungkin balik kamu. Ya gitu. Dia balik kamu ni. Lepas tu aku kedah lah tepik cuma duk sakit je lah. Adik aku gitu jiran sebelah. Gitu ke apa. Mari jiran sebelah tu ayat. Itu lagi tumbuk ladi teh. Mak aku pergi dapur pun tahu. Pergi dapur dak tu ambil lesung. Dia pergi lesung gini. Lesung dengan alu. Dia pun rasa dia royak pulak. Dia tepik pulak dapur. Kamu, mari, kini kat mana? Dia royak orang ramah tangan dia ni. Siapa terlepas lesung. Dia orang pergi tangan pulah gitu. Terlepas. Adik aku dengan anak jiran tu bunggah di dapur. Itu dia tepik dapur. Lepas tu lesar situ. Dia pun naik kat aku pula. Tumbuk-tumbuk comong habis tubuh ni. Adik aku telefon ke pak dara aku. Pak dara aku dia boleh lah dekat dengan rumah tu je. Tapi masa tu orang nak tidur dah. Orang tidur dah 12 lebih gitu ni. Dia sampai rumah tu dekat pukul 12 tu. Orang dia tengah nak tidur. Dia telefon, dia mari. Dia mari.